Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak melancarkan projek Perumahan Rakyat Satu Malaysia atau PRIMA di Seremban Sentral sempena lawatan kerja sehari ke Negeri Sembilan hari ini. Najib ketika melancarkan PRIMA di Seremban, beliau turut mengumumkan lebih 5,000 unit apartmen mampu milik dijangka siap sepenuhnya pada 2016. Pada sebelah petangnya pula, Perdana Menteri menghadiri majlis perjumpaan dan makan tengah hari bersama kepimpinan Akar Umbi Barisan Nasional sebelum menghadiri program mengubah destini anak satu Malaysia di Port Dickson. Terdahulu, ketibaan Perdana Menteri dan isteri Datin Seri Rosmah Mansor disambut lebih 5,000 penduduk Seremban.